Apakah hukum poligami tanpa beritahu isteri pertama? Ni baru best. Poligami maksudnya lebih dari satu. Kalau satu saja dia panggil monogami. Itu dalam bab kahwin. Kalau dalam bab muzik, kalau satu dia panggil mono. Kalau dua dia panggil stereo. Nampak? Kalau lebih pada dua, ada tiga pula tengah subwoofer, dia panggil home theater. Faham lagi? Jadi kalau mono maksudnya satu suara. Bini kita seorang je. Abang duit, abang duit, abang duit, abang duit. Faham? Itu satu suara. Kalau poligami, bukan air poli serok-serok tu. Poli maknanya lebih pada satu. Abang 100, abang 400, abang 300, abang nak 200. Tombol lari kita. Faham? Jadi pada poli, baik mono lah. Faham lagi? Jadi, mu nak kahwin lebih pada seorang, tak beritahu isteri yang pertama. Satu. Negeri-negeri dalam tanah Melayu berbeza. Ada yang mewajib pemberitahuan, ada yang tidak. Itu semua tidak jadi syarat pun. Itu semua ijtihad pemerintah. Faham lagi? Cuma kalau kamu kahwin tak beritahu, kahwin sembunyi-sembunyi, biasanya kamu akan berbohong. Tahu tak? Kamu akan tipu. Nak pergi rumah bini muda, nak kata kau nak tidur. Kalau pergi sekejap, orang tak payah tipu. Pergi setengah jam. Mu nak pergi tidur, dah balik mana ni rumah. Itu masalah. Tahu tak? Out session, meeting, jumpa kawan, pergi berobat, ada hal, kena ikut bos, kena pergi KL, kena pergi AU3, banyak hal kena tipu. Banyak tak cakap tipu? Banyak tipu, banyak dosa. Banyak dosa masuk surga ke neraka? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Barang siapa banyak ketimbang, banyak salah. Banyak sembang, banyak salah. Banyak cakap, banyak salah. Wa man kasura saktuhu kasurat zunubuhu. Banyak salah, banyaklah dosa. Wa man kasurat zunubuhu fannaru aula bih. Barang siapa yang sudah banyak dosa, maka layaknya go to hell. Faham? Masuk neraka. 30 tahun tipu bini tua, 30 tahun buat dosa bertambun-tambun. Faham tak? Innal kadziba yahdi ilal fujur. Cakap bohong itu membawa kepada kejahatan. Nampak? Al-fujuru innal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Maka bila dah banyak kejahatan, layak masuk neraka. Jadi kalau nak kahwin yang kedua, bagi tahu. Yang ni nak kahwin yang kedua, ni gambar dia, bakal madu awak. Ini gambar dia, ni IC, ni alamat, ini apa benda ni, Instagram, monogram, kilometriko, ini YouTube, ini TikTok, ni semua ada belaka. Faham? Tak nak, buang gambar tu. Tapi ni kita tak nak, betul tak? Minggu depan gambar nombor 2 pula. Faham lagi? Tak nak, nombor 3 pula. Tak nak, masuk 3 tahun kahwin bodoh. Tak layan lah aku. Letih dah layan kamu. Faham? Kita pun boleh kahwin. Okey? Soalan seterusnya.